Hai, Assalamualaikum semua. Saya Farida Ayu. Selepas 2 tahun Les Kopak keluarkan teaser untuk Puteri Manis, Puteri Kasturi dengan Puteri Purut. So, saya baru je dapat tahu beberapa hari lepas Les Kopak keluarkan teaser untuk Puteri Nimpis dengan Puteri Bali dalam hari yang sama. Which is kenapa hari yang sama? Sebab saya tengah busy, okay. Tapi sebab saya suka benda-benda yang kemelayuan ni, so kita try buat reaction untuk Puteri Nipis dengan Puteri Bali. Puteri Nipis dengan Puteri Bali, saya tengok Puteri Nipis dia punya view lagi sikit lah daripada Puteri Bali. So saya nak tengok Puteri Nipis dulu baru Puteri Bali. Okay, so kita buat reaction untuk Puteri Nipis dulu. Yo, mata dia kan hijau. Mata dia kan hijau. Mana mata dia juling. Tengok mata orang kan. Cara dia berdiri macam Salmon. Payung. Oh ya. Dia ada kuasa yang benda tu boleh, tak tahulah, macam boleh muncul tali ribbon kan. Comelnya dia ni. Oh, jebat. Cantik baju dia. Oh, jebat lah dia pakai benda tah cekak leher. Oh, tapi yang ni dia bercakap pula. Dia bercakap lah. Aku terfikir. Ini. So, dia punya kuasa tu boleh ni Oh, jadi hula hoop pula. Tapi boleh terpisah dia punya kuasa tu daripada ribbon tu. Wow. Yo, comelnya. Puteri Nipis. Oh, dia punya tulisan tu pun ada ribbon tulisan dia. Comel lah. Comel. Okay, kita tengok Puteri Bali. Okay, kejap Skopak Production 21st. Wow, cantiknya. Sekejap. Ini HD ke tak? Okay, nak HD punya. Oh, yo. Wow. Cantiknya. Oi, cantik dia punya kasut. Okay, betul-betul aku suka. Dapat dati. Ni pedati tau. Orang bawa pedati. Dia bawa pedati lembu ke pedati kuda ni? Oh, ni orang yang sama dalam Puteri Manis tu kan? Masa kenapa Puteri Nipis tadi kat tempat lain?
Oh, baju dia lain. Tapi lagi cantik lah. Confirm. Selamat datang lah. Kenapa tak buat bahasa Jawi? Selamat datang. Dia cantik lah. Dia lagi cantik daripada nipis lah. Okay. Aku faham kenapa orang lagi suka tengok puteri nipis. View puteri nipis lagi banyak. Sorry. View puteri Bali lagi banyak. Okay. Okay. Aku buat excited. Okay, kejap. Cantik gila. Sorry. Cantik betul. Wah. Baju dia. Muka dia lain. Apa hal muka dia macam orang Cina? Okay. Puteri Bali pakai botox. Puteri Bali. Kenapa pakai botox? So dia pakai dekat sini, botox kat sini. So dia pakai kat sini. Wah, banyak makanan. Sekejap. Tak banyak makanan Melayu lah. Kelas nak Melayu kan. Oh, tapi muka dia memang berbeza lah. Muka dia memang berbeza. Aku lagi suka muka dia yang lepas. Cantiknya. Pipi dia masih tembam lagi. Tapi badan dia kecil sikit baju dia cantiknya. Apa namanya tu? Alah, tak ingat lah tak cerita tu. Aduh. Kita bagi teruskan. Kalau aku ingat nanti. Oh, Pirates of the Caribbean. This one. Sama ke? Tak sama kan? Okay. It looks like Pirates of the Caribbean. Ya, Pirates of the Caribbean. Filem kegemaran saya. Alah, habis. Alamak aku. Kejap. Sambung balik. Cantiknya kasut dia. Jenis apa tu kasut dia? Jadi besar. Sama macam Puteri Purut punya tu lah, sanggul boleh jadi besar. Ya. Okay. Puteri Bali. Kenapa tulisan dia tak ada kipas? Nak juga kan tulisan ada kipas. Okay. Saya suka. Tapi saya nak tengok lagi sekali. Sebab tu lah agaknya ramai orang tengok Puteri Bali punya. Saya nak tengok dia punya pedati tu. Pedati apa? Binatang apa ni? Okay. Kejap. Tak boleh diklasifikasikan lah binatang dia apa. Tak tahu binatang dia apa Macam nak kata kuda bukan kuda ke sebab ada pakai macam besi kat kepala tu. Dia punya binatang tu. It's a sheep. Ya, tak tahu binatang tu binatang apa kan. Ya, ni kapal. Yalah, patutlah macam Pirates of the Caribbean sebab dia macam kapal. Tapi satu je masalah saya. Dan banyak ni saya tak suka muka dia.
Sebab muka dia tak otentik macam dulu lah. Tak adalah saya nak cakap muka ni. Muka dia macam pakai botox. Tengok muka lama dia. Tengok tembam dia macam tu. Muka lama dia tembam dia macam tu. Dia macam meloyot ke bawah. Dia punya tembam yang lama tu. Yang ni dia macam tak meloyot ke bawah. Dia macam so macam pakai botox. Lepas tu macam kat sini macam tu. Macam pakai botox. Tapi cantik lah. Baju dia cantik. Macam pakai botox. Kata pun dah pakai botox sekarang. Okay, tengok balik muka dia. Why Bali? Why? Muka dia dah cantik dah sebelum ni. Okay, saya faham kenapa orang tengok Puteri Bali ni banyak kali. Tapi sebenarnya kalau dalam berbanyak karakter, saya memang suka karakter Bali lah. Karakter Bali kalau ikut cerita yang lama tu kan. Kalau tengok cerita yang 6 episod yang lama tu, sebenarnya saya memang lagi suka tengok karakter Bali dalam tu. Saya masih suka kat Puteri Bali, tapi tengok muka dia macam tak suka sangat. Sebab saya tak suka tengok orang pakai botox. Muka dia macam pakai botox, macam pelik Kata pun saya boleh cakap dia pakai botox. Apa? Kasar dia. Oh no. Oh. Ya, muka dia memang lain. Berapa kali dah saya cakap muka dia lain. Sebab dia agak runcing kat sini. Farah tu kartun je, apa masalah. Kartun pun tak, dia macam dia runcing kat sini. Lepas tu dia macam kat sini tirus. Lepas tu kat sini dia naik. Lepas tu kat sini dia macam naik. Itulah masalah saya. Saya agak daripada dulu lagi agak sikit dengan orang yang pakai botox ni. Sekejap. Okay. Sebab dia punya ciri-ciri muka tu macam ada ciri-ciri muka orang pakai botox. So sorry. Okay.